Okey, ni lah I nak share. Okey, sebabnya I sebagai founder dan juga usahawan, kita memang perlukan orang kata like macam baju korporat untuk ada kita punya brand for marketing. Dan my option adalah baju submilation di mana I tempah di Baju Hub. Sebab I tengok dia punya harga dia sangat berbaloi and then kain dia sangat quality. You all boleh juga design sendiri dan hantar ataupun you boleh minta dia orang custom design because dia orang boleh designkan lebih daripada 500 design. Okey, so sebenarnya kenapa I pilih Baju Hub ni sebab dia minimum order adalah 10 helai. So dia akan ada proses. Proses dia akan mula-mula kita bagi design, lepas tu dia akan printing atas kertas and then dia akan bawa kepada proses heat. Di atas proses heat tu dia akan letak you punya kertas dan juga baju dekat situ. Lepas tu dia akan buat dekat pemotongan baju pula. Dekat pemotongan kain menggunakan laser cut. So laser cut ni dia memang lebih kemas and lebih sharp. Okay, so the next process adalah dia akan jahit. Dekat bahagian jahitan tu dia ada beberapa proses lain. I tengok dalam satu baju dia boleh siap sangat cepat. So kalau you all nak dapatkan baju submilation, pergi je follow je dekat Baju Hub sekarang. Okay?